Syirul, ada benda yang kita nak tanya lagi sebentar dulu. Okey, sebelum tu kita buka lah siapa nak tanya. Sekejap, kita buka siapa nak tanya. Siapa ada berani soalan? Siapa ada soalan? Cheers. Bagi. Oi, bagus dong ni tak ada soalan. Tanya dulu. Siapa yang ada nak bagi soalan pada dua ustaz kita ni, boleh angkat tangan, saya akan bagi. Pergi kat dia. Siapa? Angkat tangan. Mana? Tu. Mana? Tu. Tu. Kau pergilah, jauh sangat. Tak boleh buka kasut ni. Boleh. Sebab nak tanya soalan dapat hadiah. Bang, sini bang. Bang ke depan lah bang. Saya pakai kasut ni Pergi jap. Oi, dapat tepukan tu. Tanya dulu. Jangan bagi gigi, tanya dulu. Oh, tanya dulu. Okey bang, tanya dulu bang. Okey, assalamualaikum. Siapa namanya? Zulkifli bin Abu Samah. Zulkifli bin Abu Samah. Zulkifli, tanyalah soalan kat ustaz tu. Zulkifli duduk mana? PJ. PJ. Bukan duduk sana tadi. Dia bohong ustaz. Jangan bohong. Belum tanya soalan dah bohong. Jangan bohong. Jawab balik. Tanya balik Rul, tanya balik. Ya, jangan bohong tau. Zulkifli duduk mana? Ya, dari PJ. Duduk dia tak nak. Silakan nak tanya ustaz mana antara 3 orang ni? Nak kasi jadi ustaz juga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyakan kepada Ustaz Abdullah Khairi utamanya. Macam manakah kita nak mahu menjadi anak yang soleh? Itu saja. Okay, Assalamualaikum. Macam mana kita nak jadi anak yang solehah? Bagi hadiah. Soleh dan solehah. Bagi hadiah. Ustaz, bagi. Ustaz bagi Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan kau jual orang lain pula. Okey. Ustaz Abdullah. Sebelum Ustaz Abdullah jawab, saya nak minta Ustaz Syarul jawab dulu. Okey. Alhamdulillah. Sila. Macam mana nak jadi anak soleh, anak baik? Tak boleh jawab, malam ni potong separuh. Saya setuju tu. Silakan. Saya tak apa, saya watak jahat tak apa. Alhamdulillah. Senang je jawapan tu. Ya. Sebelum kita untuk menjadi anak yang soleh dan Bismillah tak ada. Macam mana dia berceramah? Semua bersongkok ni kau tak nampak. Anak yang soleh datangnya daripada ibu bapa yang soleh. Itu dia ustaz jawapannya. Okey. Alhamdulillah. Salah. Padat dan kosong jawapannya. Itu yang penting. Jawapannya betul. Makna generasi yang baik datang daripada kepimpinan yang baik. Betul. Tetapi soalan dia tanya macam mana nak jadi anak soleh. Dia tak tanya bapa. Ada dia. Silakan Taala. Tentulah. Ingat nak puji aku tadi. Samping warna merah, macam itulah jawapannya. Samping ni jadi isu, aku buka lah samping ni. Jangan buka. Anak yang soleh. Saya nak jawab simple aja. Seorang anak yang soleh, bila bapa dia mati, anak tu boleh semayang jenazah bapa dia. Bila bapa tu mati, anak tu boleh mandi jenazah bapa dia. Bila bapa tu mati duduk dalam kubur, anak boleh hantarkan pahala doa untuk ayah yang ada dalam kubur. Saya nak tanya, kita boleh buat macam tu tak? Bapa kita mati, boleh mandi jenazah bapa tak? Boleh semayang jenazah bapa tak? Boleh doa jenazah bapa kita tak? Ini anak soleh. Tapi kalaulah tuan-tuan, bapa mati, duduk pakai kain samping warna merah, tapi duduk tepi pagar masjid, semayang pun tidak, tak jadi. Woi, tak jadi. Contoh. Buang. Tinggal surat sependa sudah. Woi. Agak patut dah. Sabar. Kita malam ni forum anak muda. Kita joke sikit tak apa ya. Mungkin ada yang tuan-tuan kata apa ni? Apa nama forum gelak-gelak, lara. Bukan tuan-tuan, kita nak penuhi anak muda. Yang ada ni anak muda semua. Betul. Alhamdulillah. Yang ni yang nampak tua sikit pun. Okey, macam Ustaz cakap tadi, kalau kita sentiasa mendoakan arwah ibu bapa kita apabila sudah meninggal. Betul. Tapi yang belum meninggal ni, kita patut mendoakan juga. Boleh tak Ustaz ceritakan, bagi Assalamualaikum. sedikit doa sebelum kita dah menutup dah?
sedikit doa untuk para penonton kita boleh dapatlah kira-kira buat amalan untuk harian untuk ibu bapa kita. Sedikit je sebelum menutup. Disebut tentang doa, kalau kita nak jadikan anak kita anak yang soleh, boleh kita ambil satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kalau kita nak lahirkan anak-anak yang soleh. Taib. Kemudian kita boleh doa juga, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang solat dan anak-anakku pun akan solat. Moga Kau wahai Tuhanku mendengar doa aku. Kita merintih merayu. Saya ambil sikit anak soleh tadi Ustaz Yana yang bagi kat Lut tadi, iaitu anak soleh ni insya-Allah sebut betul, 100% betul. Nak tambah mudah aja. Nabi sebut anak soleh ialah apabila anak ini mencari kawan-kawan baik mak ayah yang dah meninggal dunia, lalu diakrabkan semula. Itu juga anak soleh. Katalah ayah meninggal, so Syarul dengan Ajak tengok siapa kawan mak ayah kita dulu. So kita pergi ziarah dia, kita bantu dia. Kalau dia kaya, kita bagi dia hadiah. So itu juga menandakan anak yang Alhamdulillah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu.